Keutuhan semantik daripada Busainah Atifah. Keutuhan semantik merujuk kepada kesinambungan makna, hubungan logik antara ayat dan perenggan, serta kejelasan perkembangan idea dalam teks akademik. Artikel tempawat ini menunjukkan keutuhan semantik yang mantap melalui penyampaian idea secara berpaut, koheren dan berurutan dari awal hingga akhir. Penulis memulakan artikel dengan justifikasi kajian yang kukuh, menerangkan keperluan mengkaji pendekatan lisan dan bukan lisan oleh konduktor serta isu kekurangan jurulatih kuaya di Malaysia. Ini mewujudkan hubungan logik antara masalah dan objektif kajian, namun tidak semua konduktor dapat mensinergikan interaksi lisan dan bukan lisan. Maklumat kemudian berkembang secara hierarki melalui literatur dari teori sokongan mengenai komunikasi lisan, bukan lisan, gestur dan pedagogi vokal, contohnya teori Simones pada tahun 2019 dan Rawat pada tahun 2016. Hubungan antara konsep teori dan amali latihan kuaya membuktikan bahawa setiap perenggan saling berkaitan dan mencipta rangkaian makna yang konsisten. Pada bahagian metodologi, penulis menjelaskan reka bentuk kajian kes, teknik temu bual, pemerhatian serta kriteria pemilihan peserta. Ini mengukuhkan hubungan antara objektif kajian dan cara pengumpulan data sekaligus membentuk struktur semantik yang kukuh. Bahagian dapatan juga tersusun dengan jelas melalui 3 tema utama: bahasa isyarat, imitasi dan estetika. Setiap tema dihuraikan melalui contoh situasi latihan sebenar. Contohnya, konduktor mengetip jari, menepuk tempo, memberi mimik muka atau menunjukkan bukaan mulut. Ini memastikan setiap maklumat mempunyai kaitan yang semantik dengan objektif kajian. Penulis turut menghubungkan dapatan dengan teori, contohnya kesan gerak isyarat terhadap persepsi vokal dan tindak balas penyanyi seperti diuraikan oleh Doherty dan Bernken pada tahun 2013 dan Shannon pada tahun 2001. Ini menandakan hubungan logik antara bukti teori dan aplikasi. Akhir sekali, kesimpulan merumuskan kaitan antara strategi konduktor, proses pengajaran dan impak kepada prestasi kuaya dengan menyatakan bahawa konsistensi tingkah laku konduktor melahirkan pemahaman vokal yang seragam. Struktur ini menunjukkan kesinambungan makna daripada abstrak hingga rumusan, menegaskan keutuhan semantik artikel. Seterusnya, saya ingin menghuraikan serba sedikit tentang keutuhan leksikal. 2.0 Analisis lanjut iaitu keutuhan wacana leksikal. Baiklah, keutuhan wacana leksikal dalam artikel ini diperkuatkan melalui penggunaan istilah teknikal, pengulangan istilah berkaitan topik, sinonim bidang muzik serta penanda wacana yang menghubungkan ayat dan idea. A. Istilah teknis konsisten. Artikel konsisten menggunakan kosakata khusus bidang muzik dan vokal seperti intonasi, tempo, irama, resonan, phonation, artikulasi, vibrato dan dinamik. Selepas itu, kita ada SATB, soprano, alto, tenor dan bass. Seterusnya, solfege, staccato, legato, timbre dan shadow vowel. Penggunaan istilah ini mengukuhkan pemahaman pembaca serta memastikan keseragaman terminologi akademik. Seterusnya, B. Pengulangan bertujuan. Istilah tera seperti lisan, bukan lisan, imitasi dan estetika diulang dalam konteks berbeza bagi memperkukuh tema kajian dan memastikan pembaca tidak terlepas fokus. Contohnya, kaedah lisan, kaedah bukan lisan,
demonstrasi vokal, dan imitasi. Pengulangan ini membentuk jaringan leksikal yang mengikat teks, justeru meningkatkan kekukuhan makna. Seterusnya C. Sinonim dan padanan istilah. Penulis menggunakan variasi kosakata untuk meluaskan makna tanpa mengubah konteks. Contohnya, isyarat tubuh, gesture, mimik muka dan bahasa badan, tone, sound, timbre dan akhir sekali latihan, repertoire dan sesi vokal. Ini akan mengekalkan variasi linguistik tetapi tetap dalam batas kepakaran bidang. Baiklah, kita beralih kepada rumusan keutuhan semantik dan keutuhan leksikal. Keutuhan semantik, idea tersusun logik dari pengenalan hingga rumusan. Seterusnya, hubungan makna antara teori, data dan dapatan jelas. Selepas itu, keutuhan leksikal. Istilah teknikal digunakan secara konsisten, intonasi, tempo dan artikulasi. Akhir sekali, pengulangan kata kunci iaitu lisan dan bukan lisan bagi menegaskan tema. Keutuhan gramatikal. Umumnya, gramatikal itu bermaksud nahuan atau tata bahasa. Manakala makna gramatikal merupakan makna yang muncul akibat proses gramatikal. Keutuhan gramatikal merujuk kepada kesatuan ayat dan frasa melalui sistem tata bahasa. Keutuhan gramatikal dapat dicapai melalui 4 penanda. Yang pertama, penanda rujukan. Yang kedua, penanda penggantian. Yang ketiga, penanda elipsis. Dan yang keempat, penanda penghubung. Pertama, penanda rujukan. Penanda rujukan ialah perkataan yang merujuk semula kepada unsur yang telah disebut atau akan disebut dalam wancana. Ia mengelakkan pengulangan berlebihan dan mengekalkan fokus kepada topik. Penanda rujukan digunakan untuk merujuk semula kepada subjek yang sama. Dalam artikel ini, perkataan seperti beliau, mereka dan para konduktor digunakan untuk menggantikan nama konduktor untuk mengelakkan pengulangan. Ini mewujudkan wancana yang kemas dan berfokus. Contoh petikan dalam artikel yang dipilih yang menunjukkan penanda rujukan. Namun, tidak semua konduktor dapat mensinergikan interaksi lisan dan bukan lisan dalam pengajaran dan pembelajaran, serta kurangnya jurulatih dalam bidang panduan suara di Malaysia. Objektif kajian ialah bagi menganalisis pendekatan lisan dan bukan lisan yang digunakan oleh 3 orang konduktor choir. Kemudian, ayat berikutnya. Dapatan kajian menunjukkan terdapat pelbagai teknik lisan dan bukan lisan yang digunakan oleh para konduktor dalam menyampaikan maksud tersirat. Kata rujukan para konduktor dan mereka digunakan untuk merujuk semula kepada subjek yang sama tanpa perlu diulang panjang. Rujukan ini mengekalkan kesinambungan fokus terhadap topik utama iaitu konduktor kumpulan choir. Kesannya, penulisan menjadi lebih lancar, tidak berulang dan mudah difahami oleh pembaca akademik. Seterusnya, penanda penggantian. Penanda penggantian bermaksud menggantikan perkataan atau frasa tertentu dengan unsur lain yang mempunyai makna yang sama untuk mengelakkan pengulangan dan mewujudkan variasi bahasa. Penanda rujukan digunakan untuk merujuk semula kepada subjek yang sama. Dalam artikel ini, kata seperti beliau digunakan untuk menggantikan konduktor kumpulan ini untuk mengelakkan pengulangan. Ini mewujudkan wancana yang kemas dan berfokus.
Contoh petikan yang menunjukkan penanda pergantian. Konduktor kumpulan ini telah mengetik jari untuk menunjukkan detik sebagai panduan ahli terhadap tempoh serta panduan bagi kiraan kemasukan lapisan suara yang berbeza. Dalam ayat seterusnya, penulis menggunakan kata beliau dan bukannya mengulang perkataan konduktor kumpulan ini. Penggunaan penggantian ini menunjukkan ekonomi bahasa, namun makna tetap jelas dan tidak berubah. Kesannya, teks menjadi padat dan kemas tanpa kehilangan maklumat penting. Penggantian juga memperlihatkan kematangan penulisan akademik kerana mengelakkan pengulangan literal. Ketiga, penanda elipsis. Elipsis ialah penguguran kata atau frasa yang sudah difahami daripada konteks sebelumnya. Ia menggelakkan pengulangan dan menjadikan ayat lebih ringkas tetapi bermakna. Contohnya, frasa dalam mencapai kualiti nyanyian bagi kumpulan kuaya digugurkan kerana maknanya telah jelas. Penanda elipsis dapat dilihat apabila penulis mengugurkan frasa yang telah disebut sebelumnya. Walaupun perkataan itu tidak diulang, pembaca masih faham konteksnya. Ini menunjukkan keutuhan wacana yang efisien. Contoh petikan dalam artikel yang dipilih yang menunjukkan penanda elipsis. Pertama, 3 orang konduktor kuaya dalam mencapai kualiti nyanyian bagi kumpulan kuaya. Reka bentuk kajian yang digunakan adalah kajian kes yang dianalisis menerusi kaedah kualitatif dengan menggunakan instrumen temu bual dan pemerhatian bagi mengumpul data. Dalam ayat-ayat berikutnya, penulis menulis, dapatan kajian menunjukkan terdapat pelbagai teknik lisan dan bukan lisan yang digunakan oleh para konduktor. Di sini, frasa dalam mencapai kualiti nyanyian bagi kumpulan kuaya tidak diulang kerana sudah difahami konteksnya. Penulis telah mengugurkan frasa yang berulang untuk mengekalkan tumpuan kepada dapatan kajian. Elipsis menjadikan teks lebih ringkas tetapi bermakna. Kesannya, teks lebih lancar dan mudah dibaca tanpa mengorbankan kejelasan idea. Pembaca masih dapat memahami rujukan walaupun sebahagiannya unsur digugurkan. Akhir sekali, penanda penghubung. Penanda penghubung ialah perkataan atau frasa yang menghubungkan ayat atau perenggan supaya idea bergerak secara logik dan tersusun. Sebagai contoh, penulis menggunakan kata hubung seperti namun, selain itu, sehubungan dengan itu dan oleh itu untuk menyambung hujah antara bahagian kajian. Ini membantu pembaca memahami aliran isi dengan lebih teratur. Contoh petikan dalam artikel yang menunjukkan penanda penghubung. Pertama sekali, namun. Namun, tidak semua konduktor dapat mensinergikan interaksi lisan dan bukan lisan. Penanda namun ini menunjukkan pertentangan. Seterusnya, penanda selain itu. Selain itu, kedua turut memberi panduan bagaimana bunyi sesuatu nada suara yang sepatutnya dihasilkan secara lisan. Selain itu telah menunjukkan penambahan idea. Seterusnya, sehubungan dengan itu.
Sehubungan dengan itu, tujuan utama kajian ini adalah bagi meneroka pelaksanaan latihan nyanyian. Penghubung sehubungan dengan itu telah menunjukkan hubungan sebab dan akibat. Dan terakhir sekali, oleh itu, fonologi bukan sekadar tentang bunyi semata-mata, tetapi juga tentang cara makna disampaikan. Penanda oleh itu menunjukkan kesimpulan. Kesan penggunaan penghubung yang pelbagai menjadikan idea beralih dengan lancar dan menyokong struktur hujah. Pembaca dapat mengikuti perkembangan isi dari pengenalan sehingga rumusan tanpa ada kekeliruan. Seterusnya, keutuhan fonologi. Keutuhan fonologi. Menurut Kamus Dewan 2010, keutuhan bermaksud keadaan yang utuh, sempurna dan lengkap. Manakala fonologi bermaksud kajian tentang sistem bunyi dan sebutan dalam bahasa. Maka, keutuhan fonologi dalam wacana bermaksud kesempurnaan dari segi bunyi dan intonasi yang membantu menjelaskan makna. Dalam wacana tulisan, unsur ini hadir melalui tanda baca seperti nokta, koma, tanda soal, seru dan titik bertindih. Seterusnya, huruf besar dan zeda ayat. Dan akhir sekali, struktur ayat yang menggambarkan rentak sebutan. Unsur ini menjadikan teks lebih hidup dan bermakna walaupun tanpa suara yang sebenar. Dalam artikel yang dipilih iaitu pendekatan lisan dan bukan lisan oleh konduktor kuaya, unsur fonologi dapat dikenal pasti dalam perbincangan mengenai komunikasi lisan konduktor kuaya. Petikan artikel, dapatan kajian menunjukkan terdapat pelbagai teknik lisan dan bukan lisan yang digunakan oleh para konduktor dalam menyampaikan maksud tersirat dari segi teknik vokal seperti peletakan suara, intonasi dan artikulasi serta konsep muzik seperti pitch, irama dan tempo. Dalam artikel ini, penulis telah menerangkan aspek intonasi iaitu perbezaan tinggi rendah suara, tempo dan irama iaitu kadar kelajuan nyanyian, artikulasi dan pitch iaitu kejelasan dan ketepatan sebutan dan tekanan vokal iaitu merupakan kekuatan bunyi yang memberi makna. Unsur ini menunjukkan bahawa penulis bukan sahaja menulis secara akademik tetapi turut menerapkan elemen fonologi dalam menjelaskan dapatan kajian. Hasilnya, wacana menjadi lebih berkesan dari segi makna. Secara keseluruhannya, keutuhan gramatikal dan fonologi memainkan peranan penting dalam menjadikan penulisan akademik lebih efektif. Keutuhan gramatikal mengekalkan hubungan idea dan struktur bahasa, manakala keutuhan fonologi menambah dimensi bunyi dan kejelasan dalam penyampaian. Gabungan kedua-duanya menghasilkan wacana yang bukan sahaja ilmiah tetapi juga jelas, menarik dan berimpak tinggi. Penanda wacana dalam penulisan akademik. Pengenalan dan maksud penanda wacana. Penanda wacana merupakan unsur bahasa yang sangat penting dalam penulisan akademik. Ia berfungsi sebagai penghubung yang mengaitkan ayat dengan ayat serta perenggan dengan perenggan bagi menghasilkan satu teks yang utuh, lancar dan mudah difahami. Dalam konteks penulisan ilmiah, penanda wacana berperanan untuk menunjukkan hubungan logik antara idea, masa dan struktur sesuatu penulisan. Secara mudahnya, penanda wacana boleh dianggap sebagai jambatan bahasa yang menghubungkan
bahagian-bahagian dalam sesebuah teks agar pembaca dapat mengikuti aliran pemikiran penulis dengan jelas. Tanpa penanda wacana, sesuatu penulisan boleh kelihatan berselerak, sukar difahami dan kurang kemas dari segi penyampaian idea. Secara umum, terdapat 3 jenis penanda wacana utama yang digunakan dalam penulisan akademik, iaitu penanda kronologi, penanda organisasi dan penanda idea. Untuk penanda kronologi, ia menunjukkan susunan masa. Contohnya, bila kita guna perkataan seperti kemudian atau selepas itu, pembaca boleh tahu apa berlaku sebelum dan selepas. Penanda organisasi pula lebih kepada susun atau struktur. Contohnya, bila kita mula dengan pengenalan, objektif kajian, metodologi dan sebagainya. Yang terakhir, penanda idea. Penanda idea ini penting sebab dia sambungkan hujah dan isi. Contohnya, selain itu, walau bagaimanapun atau oleh itu. Semua ini dapat membantu penulisan nampak logik dan ada kesinambungan. Ketiga-tiga jenis penanda ini memainkan peranan penting dalam memastikan penulisan ilmiah mempunyai struktur yang tersusun, hujah yang berkesinambungan serta aliran maklumat yang teratur dan jelas. Contoh penanda wacana dalam artikel tempawan yang dipilih. Yang pertama ialah penanda kronologi. Penanda kronologi merujuk kepada kata atau frasa yang menunjukkan urutan masa atau peringkat sesuatu proses. Penggunaan penanda kronologi membantu pembaca memahami susunan masa dan langkah-langkah dalam sesebuah kajian atau peristiwa. Antara contoh penanda kronologi yang biasa digunakan ialah perkataan seperti mula-mula, kemudian, selepas itu, seterusnya dan akhir sekali. Dalam artikel tempawan, penanda kronologi digunakan dengan jelas, terutamanya dalam bahagian metodologi dan analisis data. Penulis menerangkan proses kajian dengan menggunakan perkataan seperti bermula dengan proses coding, diikuti selepas itu pengkaji memilih tema dan akhir sekali pengkaji meringkaskan kisah berdasarkan hasil dapatan. Penggunaan penanda seperti ini membolehkan pembaca memahami perjalanan kajian secara sistematik dan teratur. Daripada peringkat awal pengumpulan data sehingga ke peringkat penulisan hasil kajian. Selain itu, ia juga memastikan setiap langkah yang dijalankan tidak bertindih atau kelihatan bercampur. Secara keseluruhan, penanda kronologi memberi kejelasan terhadap perjalanan sesuatu kajian, membolehkan pembaca menilai urutan peristiwa secara logik dan pada masa yang sama memperkukuh keutuhan wacana dari segi penyusunan masa. Kegunaan penanda kronologi ini ialah dapat memberi kesinambungan dan keutuhan wacana dalam penerangan prosedur kajian. Seterusnya ialah penanda organisasi. Penanda organisasi digunakan untuk menunjukkan susunan atau struktur bahagian dalam sesebuah teks akademik. Ia memainkan peranan penting dalam menandakan peralihan antara satu bahagian dengan bahagian lain supaya penulisan lebih mudah diikuti dan difahami oleh pembaca. Dalam artikel tempawan 2022, penggunaan penanda organisasi dapat dilihat dengan ketara melalui struktur penulisan yang tersusun dengan baik. Artikel ini dimulakan dengan bahagian abstrak, diikuti oleh pengenalan, sorotan literatur, metodologi kajian, dapatan kajian, perbincangan dan diakhiri dengan rumusan. Struktur seperti ini bukan sahaja memudahkan pembaca memahami kandungan, malah menunjukkan susun atur yang kemas dan profesional. Selain itu, terdapat juga penggunaan ayat-ayat yang berfungsi sebagai penanda organisasi, seperti objektif kajian ialah, reka bentuk kajian yang digunakan adalah, serta berdasarkan jadual 1. Ayat-ayat sebegini berperanan memperkenalkan sesuatu bahagian atau isi penting dalam teks, sekaligus memudahkan pembaca mengenal pasti konteks bacaan mereka.
Penanda organisasi bukan sekadar membantu dari aspek teknikal penulisan, tetapi juga memperlihatkan kemampuan penulis untuk menyusun isi secara logik dan tersusun. Dalam konteks akademik, hal ini menunjukkan kematangan dan kejelasan fikiran penulis dalam mengatur jalan penulisan ilmiah dengan baik. Kegunaan penanda organisasi ini dapat menyusun isi secara sistematik dan memudahkan rujukan untuk pembaca. Penanda idea pula merupakan elemen yang menghubungkan hujah, pandangan dan dapatan dalam sesuatu penulisan. Ia digunakan bagi menunjukkan hubungan logik antara satu idea dengan idea yang lain, sama ada untuk menambah maklumat, membandingkan pandangan, menjelaskan sebab dan akibat maupun menyimpulkan sesuatu perbincangan. Dalam artikel Tempawan 2022, penanda idea ini digunakan dengan meluas bagi menghubungkan isi perbincangan dan penjelasan yang diberikan oleh penulis. Antara contoh penanda idea yang digunakan termasuklah selain itu, walau bagaimanapun, sehubungan dengan itu, justeru dan oleh itu. Sebagai contoh, frasa selain itu digunakan bagi menambah maklumat baharu tentang teknik nyanyian oleh konduktor. Frasa walau bagaimanapun pula digunakan untuk menunjukkan perbezaan pendapat antara hasil kajian dengan pandangan penyelidik terdahulu. Sementara itu, frasa justeru dan oleh itu digunakan untuk membuat kesimpulan terhadap perbincangan yang telah dibentangkan. Ini adalah contoh petikan yang lain dan fungsinya. Iaitu sehubungan dengan itu, keberkesanan strategi ianya dapat menjelaskan kaitan antara strategi dan hasil. Dan yang seterusnya ialah oleh itu konduktor perlu mendorong ahli kumpulan. Ini dapat menyimpulkan isi perbincangan sebelumnya. Penggunaan penanda idea membantu penulis mengekalkan kesinambungan hujah dan menjadikan teks lebih mudah diikuti oleh pembaca. Tanpa penanda idea, sesuatu perenggan akan kelihatan terputus-putus dan sukar difahami hubungannya antara isi yang satu dengan yang lain. Penanda idea juga menggambarkan kemahiran penulis dalam mengawal aliran pemikiran serta mengaitkan fakta dan hujah secara teratur. Dalam konteks penulisan akademik, ini merupakan elemen penting yang mencerminkan kejelasan dan kekemasan penyampaian. Seperti yang telah dibincangkan, kegunaan penanda idea ini adalah dapat menghubungkan idea secara logik, jelas dan juga teratur. Secara keseluruhan, ketiga-tiga jenis penanda wacana iaitu penanda kronologi, penanda organisasi dan penanda idea memainkan peranan yang berbeza tetapi saling melengkapi. Penanda kronologi memastikan susunan masa dan proses dijelaskan dengan teratur. Penanda organisasi pula membantu penyusunan bahagian penulisan agar mudah dirujuk dan difahami. Manakala penanda idea memastikan aliran pemikiran serta hujah dapat dikemukakan dengan jelas dan tersusun. Penggunaan penanda wacana yang tepat menjadikan sesebuah penulisan lebih berkesan dan berautoriti. Ia membantu pembaca menilai, memahami dan menghubungkan isi penulisan dengan mudah. Dari sudut keutuhan wacana, penanda ini menjamin keselarasan antara perenggan dan memastikan setiap bahagian tidak berdiri secara terpisah. Selain itu, penanda wacana juga meningkatkan kejelasan dan profesionalisme dalam penulisan akademik. Penulisan yang menggunakan penanda wacana dengan baik menunjukkan tahap kematangan penulis serta keupayaan untuk berfikir secara analitik dan sistematik. Ia juga menggambarkan keupayaan penulis untuk menyampaikan maklumat dengan berkesan kepada pembaca. Sebagai kesimpulan, artikel Tempawan 2022 menunjukkan penggunaan penanda wacana yang sangat baik melalui penerapan penanda kronologi, penanda organisasi dan penanda idea secara seimbang.
ketiga-tiga jenis penanda ini menjadikan artikel tersebut lebih tersusun, mudah difahami dan menunjukkan tahap penulisan akademik yang tinggi. Dalam konteks pembelajaran dan penulisan di institusi pendidikan, pelajar seharusnya menguasai penggunaan penanda wacana dengan baik. Hal ini bukan sahaja membantu dalam menghasilkan esei atau laporan yang lebih teratur, tetapi juga memperlihatkan kemampuan pelajar dalam menyampaikan idea secara jelas dan meyakinkan. Oleh itu, penanda wacana bukan sekadar unsur bahasa biasa, tetapi merupakan komponen penting yang menentukan keutuhan, kejelasan dan kredibiliti sesuatu penulisan akademik. Dengan menguasai penggunaannya, kita dapat memastikan setiap hasil penulisan bukan sahaja padat dengan isi, tetapi juga mempunyai struktur dan aliran yang baik serta mudah difahami oleh pembaca.